Okay, hai, assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Daisuke Padu. Okay, untuk video kali ni aku nak merayam paip. Okay, tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Let's go check it out. Okay gang, barang-barang dia pun aku dah prepare. Sebab aku dah lama tak main. Sebab hari tu bulan puasa aku tak ada nak main sebab terlalu sibuk. Jadi alhamdulillah ni relaxkan santai sikit, kita main lah boring-boringan. Okay, kita tengok paip. Tahu memang paip ni legend lah abang gambar. Aku ambil dekat Bendang tapi owner dia bagi lah. Lepas tu kita dah buat lubang. Tapi tinda ni dah banyak ni lah, lopong lah. Tapi ni kalau sat-sat ni boleh lah ni. Kalau nak main sat-sat kan, barang 2-3 dah boleh lah. Kalau agak 10 lebih-lebih ingat pecah. Okay, ini pun ngam-ngam dia punya paip lah. Jadi sampel punya dok mai. Okay, ni memang kena wajib kena ada kabat. Kabat ni, kabat ni pun dah punya ancok lah. Tapi tak apa, kita try tengok lah. Kalau jadi alhamdulillah, kita edit nanti kita buat konten lain lah. Okay, kabat kita cap pelita. Okay, lepas tu ni untuk orang panggil apa, aset letupan lah ni. Apa-apa pun kena pakai dia lah. Buat kabat lah ni, kita boyak, kita suar. Okay, ni memang wajib lah. Lepas tu ni penyucuh dah. Penyucuh dah kita kena ada. Okay, jadi tak mau cakap banyak, jom kita set up pok dah, baru kita cucuh lah. Okay, let's go sikit tak. Okay kan, kita letak atas kayu ni lah. Kayu ni pun dah ngam lah. Okay, sampai lah tu. Terlalu mudah dan dah cepat lah. Tak kena ambil kain lah untuk katuk depan dah lagi. Nak bagi kedap kabat lah. Okay gang, mengikutkan pengalaman aku lah, selalunya paling spoil part bahagian cucuh lah. Kalau kita nak merayam ni, paling spoil cucuh. So sebelum apa-apa pun kan, bagi aku pesanan kat apa semua sebelum aku nak merayam kan, hampa pastikan pencucuh hampa ni dah siap sedia lah. Berbayangkan tengah duk bancuh-bancuh, kita nak cucuh no, api tak mahu menyala. Jadi kalau spoil bahagian tu kan, dia pesanan aku untuk apa semua, hampa ready siap-siap lah pencucuh dah. Pakailah kain apa pun, bagi pastikan ni lah apa, menyala elok lah. Okay, yang tu lah nanti. Yang lain tak apa, yang lain kita boleh aja. Yang bahagian ni yang sebenarnya spoil. Okay, jadi aku akan pakai minyak petrol lah. Baru dah padu lah, dia tak terpadam. Okay, sabut pun boleh, sabut nyok apa kan. Yang tu pun padu lah. Okay, yang ni kita ikat tu. Tu kan okay, gagak kan. Cara ni okey lah. Abang nak cucuh jujung kan, kita tuang sikit minyak petrol, kita cucuh lah. Okay, pencucuh dah ready lah. Okay, jadi semua bahan pun dah ada. Tak mau cakap banyak, sampel padu banyak-banyak, kita tembak dah. So okay, ni merayam legend lah ni. Ni ayak semua. Bismillah. Set. Kita try ukok tengok. Siapa kita rojah lah. Dia tebur ni, terus tolak dekat dalam. Kita tungging balik. Okay, ini lah paling beracau lah. Kita pakai kabat powder dia pun serbuk lah. Jadi tak apa lah, cuba lah. Betul, kita pun sambil-sambil eksperimen lah dulu kan. Taruh seketing pun dah semua acau. Semua beracau. Okay gang, jadi ready semua sekejap. Okay, ni dia letak siap. Boleh ke tak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saat kita boh dulu. Saat ni macam mana plan ni. Okay, aku dah ada. Ting dekat pun cong. Ni kedok dia betul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kena letak sini tu. Lagi lambat ni. Dah duduk keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tai. Macam tai kan. Kau rasa tak beli tu. Okay gang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita tuang ni. Nampak raya je macam tak boleh. Apa-apa tengok dia punya kabat dah.
Kayak tu kan. Nak pergi lah pun Cina tengah duduk tidur kedai ketuk tengah hari. Memang kau lah. Okey, jadi tak apa, kita akan tunjuk hampa sebab apa kabak ni nama dia kabak pelita. Okey, let's go. Okey kan, nampak gayanya mesin kita untuk main meriam kali ni tak ready. Tapi aku dah satu benda yang menarik lah aku nak tunjuk hampa. Jangan pernah tengok video ni sampai habis. Okey, sebab apa tepung pula kabak ni panggil kabak pelita. Sebab dulu masa aku main meriam dengan Benjah tu, dia serbuk macam ni kan. Kita campur air dia akan jadi menyala macam macam pelita dia menyala lama tu kan. Jadi kita nak tengok boleh ke tak lagi kalau macam ni kita buat bagi menyala lagi. Okey, let's go sikit tak. Jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tu ayat tu ya. Okey, ni pun tak boleh buat apa ni. Dia macam tak mau keluar apa dah. Asak dah. Okey, kita buat ni ayat lah. Kopas siap ni. Okey, siap kita ambil later. Kita kena kacau ni tak campur ni. Ni lah kedok lagi ya. Uish, slow. Ui, panas. Ni lah kedok lagi. Tak boleh kan. Tak orang elok kan. Tak apa, kita try guys. Okey kan, jadi disebabkan konten kali ni tak menjadi, kita nak main meriam, jadi aku tak mahu mengecewakan hampa semua. Okey, kita akan buat juga bunyi tutupan, tapi bukan dengan bancuhan lah, tapi dengan bakaran. Okey, kita pakai pocun bola kan. Pocun kita akan cucuk kita buat ni ya. Kita tengok lagi macam mana kita punya api dah. Dia punya padu lah kan. Okey. Okey, kita dah pindah lah pada situ ke sini. Bagi apa? Talau ke sana. Bunyi lah. Talau ke sawit sana. Sebab awal ni waktu dalam pukul 3 petang, 4 petang. Mungkin jiran-jiran kita ada yang tengah tidur kan. Ada baby kecil kan, tapi taklah ni dekat Johor, rumah dalam sawit kan, tapi taklah ganggu depa kalau talau ke sana kan. Kita talau ke hutan lah. Okey. Halau ke kerau apa semua dah. Okey. Let's go sikit tak. Okey kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Main padu kau pak. Oh tengok dia punya pi tau. Lepas kecah. Memang mantap. Okey kan, alhamdulillah kita dah tengok dia perform dah. Okay, sebab apa aku letakkan kat bahagian tim belakang tu? Sebab memang kami nak buka lah, kami nak ganti baru. Sebab dia yang tu pun dah rapuk teruk lah. Jadi nak main pun kadang rasa takut kak. Jadi tak apa, kita dah bagi dia keluar lah. Jadi nanti kita ganti lah. Okay, untuk buah penamat. Okay, kita nak halau kerah sebab baru ni tok aku kena kacau dengan kerah. Dia hantam jantung pisang tok aku. Papak, okay. Dah halau. Oh tengok. Dia mari lah tu. Okay, sebagai buah penamat lah. Enjoy. Woi. Memang pasang. Tadi sengaja video aku tengah ni. Okey nak ke Malaysia. Okay, jumpa lagi pada video kata. Assalamualaikum, mantap.